Pelik, tapi inilah realiti keuangan kita. Semakin kerap kita pandang emas, semakin kuat keinginan untuk tambah simpanan. Pegang emas, rasa sayang. Nampak emas, rasa nak simpan. Ada emas, rasa tak sanggup nak jual. Emas buat kita berfikir 2 kali sebelum berbelanja. Tapi peliknya, duit ringgit dalam akaun bank pula, lagi kerap kita semak bakinya, lagi cepat duit itu habis dibelanjakan. Hari ini tengok baki, ada lagi duit. Esok belanja sikit, lusa tengok baki. Mana pergi semua ni? Inilah beza duit kertas dengan emas. Duit mudah terbocor, emas susah untuk dilepaskan. Kalau betul nak bina keuangan yang kukuh, jangan simpan semua duit dalam bentuk yang mudah untuk dibelanjakan, iaitu dalam bentuk duit. Alihkan sebahagian duit kepada emas, biar mata kita selalu nampak emas, bukan duit baki dalam akaun bank. Emas bukan sekadar simpanan, emas adalah alat untuk mendidik nafsu boros kita berbelanja. Nak mulakan simpanan emas, pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.